Apakah hukum bersedekah derma tapi tunjuk pada media sosial? Bagus soalan. Bila kita derma, kita tunjuk dalam media sosial. Tunjuk derma, tunjuk sedekah, tunjuk cek dan sebagainya. Tunjuk pergi hantar sumbangan, tunjuk pergi hantar beras dan sebagainya. Okey? Dengar baik-baik. Yang pertama kita nak faham apakah makna riak. Riak ini ialah talabul manzilati fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Kita mencari kepujian manusia dengan melakukan amal akhirat. Kita buat amal akhirat supaya orang puji. Jadi kalau membuat menderma, sedekah, tunjuk dalam media sosial, dalam Facebook, dalam TikTok, tujuan supaya orang puji, itu riak namanya. Faham lagi? Dia tunjuk dalam Facebook, dia tunjuk dalam TikTok. Nah, contohnya dalam Instagram, dia beri sumbangan. Niat apa tu? Niat supaya orang yang tengok, orang puji dia. Itu riak namanya, tak ada pahala. Itu syirik kecil. Tapi kalau niat dia bukan untuk orang puji, niat dia supaya orang lain pun rasa nak bersedekah, hukumnya harus. Faham lagi? Hukumnya harus. Nah, cuma kena hati-hati kerana syaitan itu pandai. Nah, jadi sekarang kita nak hukum macam mana? Wallahu a'lam. Boleh jadi dia bukan nak cari kepujian manusia. Boleh jadi dia letak gambar itu supaya orang turut meniru perbuatan solehnya. Hukumnya harus. Kerana bila kita tak pasti buruk atau baik, Islam ajar kita sangka baik dahulu. Faham? Jelas.